Okay, dia punya condition dia kat sini. Nampak? Dia tak ada kesan kopek-kopek. Kalau dia pernah kopek, maknanya dia pernah ketuk. Ni, line ni. Dia dua layer tau. Layer bawah dengan layer atas, dia akan clamp. Clamp apa dia panggil. Maknanya kata kalau dia smooth macam ni, maknanya kata kereta ni tak pernah ada ketuk-ketuk apa lah. Maknanya tak pernah accident depan. Nampak kan? Kiri kanan. Cantik je, smooth je. Smooth je. Lepas tu tengok dia punya ni, kesan-kesan skru ni. Lari tak lari. Kalau dia pernah ketuk, mesti lari. Nampak? Semua center. Semua center masuk, nampak ni. Dia masuk center. Kalau pernah ketuk, accident, dia takkan sama. Dia mesti lari. Kadang tu sampai satu bolt ni tak boleh masuk pun. Dia jadi kurang bolt dia. Jadi itu menunjukkan. Lepas tu satu lagi kat sini dia takkan center. Mesti dia akan macam yelah, tak center lah. Maknanya sengit ke. Itu salah satu cara. Kalau ni ada torchlight saya boleh tunjuk lah kan. Macam bahagian-bahagian tepi tu semua. Kita boleh tengok. Kita boleh tahu. Kalau kereta ni pernah accident. Cara dia paling mudah tengok pada ujung-ujung. Ujung-ujung tu semua. Selari tak selari. Oh, ada komen kejap